Sup ayam kampung tumis darah. Hari ni Kak Ayan nak masak sup ayam kampung tumis darat sebab Kak Ayan tiba-tiba teringat pula orang-orang kampung. Teringat kampung dulu-dulu. Okey, sup yang Kak Ayan nak masak hari ni adalah sup cara orang dulu-dulu. Banyak benda yang tak sama dengan sup yang kita masak sekarang yang ala-ala moden. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan dia Kak Ayan? Senang aja. Kita perlukan air. Okey, dah siap air dah. Okey, letak sini ya. Okey. Ini adalah ayam kampung. Jadi kita kena rebus lama. Alright, ini apa seekor? Seekor, so kita masukkanlah ke dalam air. Buka lah Kak Ayan. Dia dah buka dah. Kita sup orang dulu-dulu tak ada guna rempah sup. Dulu tak ada rempah sup. Dulu orang buat punjut sup. Lepas tu tak ada apa tu pati-pati tu semua tak pakai. So sekarang nak tunjukkan lah orang dulu masak sup macam mana. Okey, bila kita masukkan ayam dalam periuk, biar dia rebus sampai lembut, biar dia keluar minyak-minyak dia, dan kita orang dulu guna sup punjut aja. Masuk satu. Dan juga halia kena banyak. Halia kena ada. Kadang ketuk-ketuk lah. Ada ketuk potong besar-besar macam ni. Masuk. Masuk. Tengok air. Tengok kaki ayam kampung tangan dia macam tu je. So kita biarkan dia mendidih. Sup ni lagi lama masak lagi sedap. Kita potong. Kita tutup. Okay, dulu-dulu sup macam ni orang selalu masak masa kenduri. Bukan masa hari kenduri. Orang kata masa kendara. Kan? Masa sebelum-sebelum kenduri tu. Saudara mara dulu selalu 3-4 hari dah sampai rumah. Apa 3-4 hari? Seminggu dah sampai. Jadi kita masak sup-sup macam ni. Kalau sembelih ayam ke apa ke, ambil sikit dan rebus. Yang pentingnya rebus, okey? Jadi kita sementara kita tunggu ayam tu lembut, kita buatlah bahan-bahan dia. Yang lain dia. Kita siap-siap potong dulu ya. Okey, kita guna kentang. Ya, kentang. Kita masuk kentang ni bila ayam tu dah lembut. Separuh masak lah. Ayam kampung ni lama sikit. Kentang ni bagi dia pekat. Yes. Kalau rasa-rasa nakkan sup kita pekat, kita lenyekkan sikit. Sup sekarang, sup moden, nanti Kak Ayan ajar. Sup moden pun nanti Kak Ayan akan ajar. Ada carrot, ada apa tu? Bukan zucchini, apa dia bang? Timun. Bukan timun, yang panjang-panjang tu. Kacang panjang. Bukan. Sekejaplah Kak ingat Kak Ayan cakap. Lepas tu ada guna pati ikan bilis, pati ayam. Jadi yang dulu-dulu tak ada. Simple. Yang panjang hijau. Lupa. Daun bawang, daun sup. Bukan. Okey, kita dah potong dulu kentang. Okey, yang specialnya Kak Ayan punya sup ni, Kak Ayan dulu family Kak Ayan kalau buat sup, bubuh suun. Sudah rendam. Ni dah rendam, so kita rendam. Jadi suun ni masa Kak Ayan kecil-kecil berebutnya nak makan suun. Nak makan macam slurp je tu. So ini lain sikit lah daripada orang lain. Lagi nak buat apa Kak? Okey, kita nak potong bahan-bahan tumis darat dia. Okey. Kita guna kulit kayu manis, bunga lawang cukup. Okey. Bawang biar lebih. Ni nanti kita akan curahkan. Tumis darat dengan ni ke Kak Ayan? Dengan tumis darat dengan halia sekali. Halia sekali lah. Tapi yang penting halia yang tadi. Yang ni sebab dia dah bila digoreng nanti dia wangi lah. Macam yang masuk kita tadi tu nak bagi dia rasa. So kita potonglah bawang. Lebih baik guna bawang ros. Tapi sebabkan tak boleh ke market. Tak boleh ke market dah. Tak boleh nak ke kedai pun dah tak boleh dah. Okay, kita potong bawang. Bawang putih sikit. Kita siapkan dulu, nanti kita senang. Simple sangat sup ni. Okay, kita letak dalam mangkuk dulu.
Nanti senang bila kita tumis. Okey. Kemudian kita potonglah bahan-bahan nak masuk dalam sup dia. Ini je yang Kak Ayan ada kat rumah. Campur-campur ni batang daun sup. Sebenarnya nak banyak lagi. Lebih daun sup, daun bawang. Daun sup, daun bawang biar daun sup 2 into 1. Biar daun sup banyak. Kita satu nak bubur kat dalam yang penting ya. Kat luar pun nak juga ditabur bagi cantik. Banyak ini memang jadilah kan. Daripada tak ada. Kita potong dulu. Dan kemudian kita akan tumis bahan-bahan tadi. Okey, kita buka tengok. Dah keluar dah dia punya lemak-lemak ni. Kalau boleh lemak-lemak ni kita scoop keluar. Ni ayam kampung ya. Kalau ayam yang biasa tu lagi banyak. Kita keluarkanlah. Kalau nak jaga kesihatan, ni lah lemak-lemak dia kan. Tapi sebenarnya ni lah yang sedap. Okey, kemudian kita masukkan ubi kentang. Kau tak payah tunggu mengegak kan? Masuk je. Ubi kentang ni pun lambat. Betul juga. Sikit rempah. Okey. Dan kemudian kita masukkan lada hitam. Lada hitam. Ya, betul. Kita tak masuk rempah sup ni sebab ini sup dulu-dulu. Kalau sup sekarang masuk Kak Ayan dulu. Banyak air. Masuk je lah. Kemudian kita kacau. Garam kemudian Kak Ayan? Garam sikit lagi lah. Air cukup ke? Cukup. Sup banyak ini bang. Periuk ni dah penuh dah ni. So kita tutup dan kita tunggu dia masak. Sementara kita tunggu ayam tu masak, so ayam dalam ni, so kita nak tumis darat lah. Tumis darat ni kaedahnya kita kena masak, tumis bawang kat tempat lain dan kita curahkan ke dalam sup tadi. Okey, tumis darat ni bukan semua masakan boleh buat tumis darat. Pening kepala tu semua benda. Okey, kita masuk tu selalunya dalca, sup orang dulu ataupun gulai rempah. Gulai rempah. Okey, masukkan kita punya kulit kayu manis bunga lawang. Kemudian kita masuklah bawang kita ni. Kita nak masak ni sampai dia brown, betul-betul perang. Jadi nak keluarkan rasa wangi bawang tu. Kita tunggu. Kita akan tuangkan dengan minyak-minyak dia sekali. Kak Ayan, sup kita dah tak garam Kak Ayan? Belum, nanti dulu. Kita masuk nanti. Hujung tu baru kita masuk garam ya. Kita tunggu sekejap. Dah macam ni cantik kan? Tutup api cepat-cepat. Bau dia pun dah sedap Kak Ayan. Bau sampai keluar bau. Lepas kita buka, time-time dia tengah menggelegak tu kan, mendidih. Kita masukkan, tonggangkan. Alright. Inilah best sekali kena darat ni. Kemudian kita masukkan suun kita tadi. Suun ni kan masuk awal-awal sekarang. Jadi ni pula kan. Lepas tu kita masukkan garam. Air tu dah cukup ya kan? Dah cukup. Masuk garam. Masuk daun sup, daun bawang tadi kita masukkan separuh. Lepas tu kita masukkan bawang goreng yang Kak Ayan baru buat tadi. Okey. Kita kacau. Ya Allah sedapnya. Ini Kak Ayan guna ayam kampung. Kalau guna ayam biasa pun boleh. Jadi kita kena tunggu sikit lagi biar bawang yang kita goreng tadi orang kata sebati dengan kita punya kuah sup. Kita tutup sekejap lagi. Sup ayam ni mengingatkan Kak Ayan kat kampung. Rindu sangat. Orang kampung kalau masak sup macam ni lah. Yang dulu-dulu punya pesen lah kan. Jadi tengok betapa sedapnya. Tak perlu pun pakai rempah sup semua, dia cantik je colour dia. So dah siap dah lembut. Dia janji dia lembut.
So kita bolehlah hidangkan. Alright. Lihatlah, betapa sedapnya sup ni. Kak Ayan yang masak ni pun dah terliur. So Kak Ayan taburkanlah Kak Ayan punya bawang goreng yang tak berapa cantik ni. Kemudian daun sup, daun bawang. Inilah dia sup ayam kampung tumis darat. Tapi dia bersemadi dalam air juga. Dalam kuah lah. Jangan lupa cuba sup Kak Ayan masak ni. Cara Kak Ayan lain, bahan Kak Ayan pun lain. Ni orang dulu-dulu punya style. Cara orang dulu-dulu simple. Sambil-sambil nyapu rumah boleh masak sup. Okay? So terima kasih tengok Kak Ayan punya video masak. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye.